Kalau lima ni orang yang tertentu sahaja. Dalam Terengganu ni pun yang buat halus macam ni Kak Anung je lah buat. Dalam Malaysia pandai orang kampung tu, pandai belakang sini, pandai jarang je tak pandai. Tapi hak pandai-pandai tu semua tua-tua dah, hak yang mati-mati dah. Budak lah ni tak nak kerja. The support from CIMB memang membantu kita orang lah. CIMB membantu kita memudahkan urusan perniagaan kita di arena fashion atau industri fashion. CIMB kot. Prestigious bank invited me to do a show for them. Kita target untuk jual lebih kurang 3,000 ke 5,000 jar. Kotak ni kita target untuk jual 2,000 ke 3,000 during raya, during Chinese New Year. Banyak mikirin lah, banyak gaduh sebenarnya daripada baik. Line up pendapat, but at the end of the day kita akan sit down, bincang benda tu, apa pro and cons dia. Industri songket dekat Malaysia ni lah, we can say that kita akan create the trend. And then benda tu orang berpusu-pusu beli. So every year kita akan ada the new design. Kalau dekat Terengganu ni, hanya ada dua sahaja, kira kata pengusaha songket yang buat songket dan dia ada bengkel yang masih mengekalkan kit-kit lama, orang cakap barang-barang lama. Kalau kita assign seorang penenun yang boleh buat limai hanya 2 ke 3 helai setiap tahun untuk satu weavers lah. For me, I believe in something timeless, tapi I nak the beading tu is very intricate. You see, I appreciate benda yang handmade. I appreciate benda yang macam very tedious work. My late mother, she was my biggest supporter. My mum ada satu baju ni, sulam dia cantik. My mum pandai buat knit, dia pandai kait. So that motif, I still remember bentuk kipas tu, I improvise it. Yes. So bentuk kipas ni, I masukkan elemen tu di sini. You see, my mum tak ada dengan I, tapi dia ada dalam hati. This is I'm going to do for Minggu Seri Ibu Craft CIMB. Untuk zaman sekarang ni TikTok penting. TikTok sangat-sangat penting. People nak get close dengan kita, the founder, the brand. Bila orang trust dengan produk kita, lagi senang kita nak menjual. Alhamdulillah, Razwan Razwil amat popular dalam kalangan istana ataupun kerabat-kerabat diraja di Malaysia. Jerit pekik kita selama 30 tahun bertapak atas jenama Razwan Razwil sendiri. Sebab as a fashion designer, kita tak nak nampak gerah, tapi tak ada art ataupun sentuhan ataupun soul, jiwa dalam koleksi itu. Itu adalah kekuatan Razwan Razwil. Budaya, warisan ataupun heritage and art. The research dan sebagainya memang kita buat sendiri, batik, workshop. Lukis sendiri juga untuk dapatkan motif-motif batik dan sebagainya. Baru dari situ kita gunakan AI ataupun teknologi untuk reprint. Sampai ke masa ini, alhamdulillah masih diterima dan popular. I study from my mother. Ya, masa dulu kecil-kecil tolong mak and everything, banyak dia bagi tahu tip-tip tu. Sebelum ni pineapple tart is always commercial. Dia orang pakai margarine, dia orang pakai yang ready made. One day I buat jam sendiri because dekat rumah kita my mom tanam pineapple and I buat pineapple tart. And then bila my mom makan tu dia macam sedap. And then starting from that, it's her favorite. I focus using 100% of label French butter, which is normally they call it lactic butter. Bila lactic butter ni dia tahan dengan weather Malaysia. Songket ni boleh dijadikan satu fashion juga untuk mereka, untuk pakai daily, pakai dan juga simpan untuk dia punya generasi akan datang. Kita ni ibarat macam anchor pula kepada event ni sebab memang kita dalam keadaan semuanya ibu-ibu. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya kita berkolaborasi dengan CIMB. Terus saya rasa nak buat fashion show. Saya akan berkolaborasi lah dengan seorang designer, iaitu Fidai. For my collection, you will see something timeless. Kita ada my intricate beading, kita ada my intricate detailing. Dari jauh tu orang tengok tahu, oh that's Chanel Harun. Simple but yet timeless. So tunggukan koleksi Razwan Razwil dan kita punya fashion show akan berada di KLGC Mall by CIMB. Sekarang ni orang cari kain lama yang kata Kak Nur kata 55 tu, sekarang ni makin orang cari ya. Join kami di Minggu Seri Ibu Craft
CIMB. Bertempat di KLGCC Mall bermula dari 4 Februari 2026. Jumpa nanti. Kejap I nak order butter. Kejap I dapat order. Hello. I nak restock butter. I tak nak pakai butter lain. I nak pakai label butter sahaja. What? Butter habis? Give me a moment kejap Ku sangka